Korang tahu tak, setiap hari lebih kurang 18 orang diisytihar muflis dekat Malaysia dan hampir 60% daripada kes ni melibatkan golongan belia yang berumur bawah 30 tahun, which is Gen Z lah korang semua. So benda ni pada saya memang menyedihkan, sebab kalau kita tengok statistik, 45% bankrupt adalah disebabkan pinjaman peribadi. Ialah pinjaman yang personal yang tidak ada cagaran yang perlu diberikan kepada bank. So maksudnya kalau korang tak boleh bayar, bank boleh saman korang dan boleh petitionkan korang sampai jatuh bankrupt dekat mahkamah tinggi. So kenapa benda semua ni boleh berlaku? Well, obviously sebab korang berhutang lebih daripada RM100,000 dan tak boleh nak bayar balik hutang tu. Itu secara teknikal. Tapi in my point of view, punca utama benda ni adalah the lack of financial literacy ataupun kesedaran kewangan yang tidak didedahkan pada peringkat awal, pada peringkat muda. Korang kena faham ya, pinjaman semua adalah jahat. Tetapi ada pinjaman yang digunakan untuk tujuan baik. Contohnya, you pergi ambil PTPTN untuk sambung belajar supaya korang boleh dapat degree ataupun diploma, supaya korang boleh increasekan kompetensi skill, kompetensi dan insyaAllah boleh dapat gaji yang lebih tinggi lah contohnya. Tapi pinjaman untuk tujuan yang jahat pula, contohnya adalah pinjaman untuk tingkatkan gaya hidup semata-mata. Contohlah ya, korang ambil personal loan untuk kahwin grand-grand, nak upgrade lifestyle korang supaya hidup orang nampak, oh hebatlah dia ni pakai handphone terbaru. Padahal sebenarnya orang tak tahu yang korang ni hutang keliling punggung. Dengan adanya hutang ni ya, korang akan ada risiko tak boleh bayar balik, nama kena blacklist dan last sekali kena suit into bankruptcy. And benda-benda semua ni korang boleh elakkan kalau korang belajar urus kewangan daripada awal. Contohnya lah, kalau tak ada duit tapi nak kahwin, boleh bernikah. Tak payahlah nak buat pinjaman semata-mata nak tutup mulut orang lain. So persoalan dia adalah macam mana nak bezakan antara keperluan dan juga kehendak, dan juga berapakah percentage income yang selamat untuk bayar komitmen dan juga kehidupan ikut kemampuan diri sendiri. And then yang dekat luar sana, yang masih muda-muda lagi, yang belum lagi terjebak ataupun terjerat dengan hutang, korang ambillah pengajaran daripada statistik ni supaya benda ni tak berlaku dekat diri you. Dan nak tanyalah, ada tak antara korang semua yang kenal ataupun diri sendiri pun dah bankrupt? Cuba korang cerita sikit macam mana korang boleh bankrupt ni supaya orang lain boleh belajar daripada kisah hidup you.